Cara trade guna teknik breakout dan retest. Okey. Ini adalah teknik standard yang selalu kami guna. First kali korang setting dia moving average korang. Kalau dalam case ni kami setting sebagai period 20 moving average. Okey. Bila korang dah set ni, korang tengok dekat line tu, kalau price tu berada dekat bawah line biru, maknanya dia tengah downtrend. Kalau dia ada dekat atas, dia kira downtrend. So, korang kena cari tempat price to break. So, ini adalah area price to break. Lepas price to break, dia dah break. Okay, tengok dekat time frame kecil sikit. Okay, baru kita boleh nampak dia ada buat satu retracement, dia patah balik. So, sini adalah entry korang yang paling perfect untuk korang entry. Tapi, dia waktu sekarang ni dah terlewat sikit untuk korang entry kat level ni. Price tu pun dah bergerak tinggi. Okey, bila dia dah bergerak tinggi, apa korang boleh buat? Korang boleh tunggu second retracement. Kat sini dah dapat dia punya satu level puncak. Dia buat sedikit retracement. Okey, maybe retracement ni akan lebih sikit daripada level sekarang ni. Dan korang boleh target dia boleh cecah level sini. So, ini adalah area entry korang. Dan kemungkinan price tu boleh terus kenaikan. Berapa banyak dia akan naik, dia akan ikut, kalau selalunya dia akan ikut wave sebelum ni. So, wave sebelum ni korang tarik saja panjang lebih kurang wave yang sebelum ni. Macam biasa, set stop loss korang luar daripada zone entry korang. Ni adalah zone entry, set luar daripada zone entry korang, dan take profit letak dekat dalam zone yang korang expect price tu akan cecah. Okay, so ni teknik yang simple dan profitable. Kalau korang betul-betul master teknik ni, korang tak perlu fikir pening-pening sangat. Selalunya price ni bergerak dalam bentuk wave. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Itu saja. Kalau korang rasa video ni membantu, chat DM di YouTube, Instagram, TikTok Prof Duit. Kami ajar korang for free.